Pergi ke taman memetik melati. Melati putih, indah berseri. Izinkan saya perkenalkan diri. Syahidatul Akhirah empunya diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahidatul Akhirah binti Ahmad Razali akan membawa anda menyelami elemen utama, pra dan pasca dalam mewawancarakan diri bagi kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional menyingkap pengalaman dan refleksi sepanjang perjalanan kelas ini. Saya mengibaratkan diri saya seperti bunga matahari yang sentiasa menghadap cahaya walau di mana ia berada. Begitulah cara saya menjalani kehidupan, memilih untuk mencari sisi positif meskipun tidak semua perkara berjalan seperti yang diharapkan. Ada waktunya hidup terasa mendung dan penuh cabaran. Namun, seperti bunga matahari yang tetap berdiri teguh, saya memilih untuk terus kuat dan tidak melepaskan harapan. Jika diberi pilihan, saya ingin menjadi seperti Khairul Amin, seorang insan yang rendah diri, kreatif dan tidak pernah berhenti berusaha walaupun telah mengecapi kejayaan. Daripadanya, saya belajar untuk sentiasa bersyukur dan terus memperbaiki diri kerana usaha tangga kejayaan. Bagi saya, kejayaan sebenar bukan sekadar apa yang dicapai tetapi manfaat yang dapat diberikan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dari segi kepribadian, saya merupakan seorang yang penyabar, penyayang dan mempunyai empati yang tinggi. Saya juga suka membantu orang lain dan sentiasa cuba menjadi sumber inspirasi serta motivasi kepada pelajar. Saya percaya bahawa seorang guru bukan hanya menyampaikan ilmu tetapi juga pembimbing yang membentuk nilai dan akhlak murid. Oleh itu, saya berpegang pada nilai tanggungjawab dan sentiasa berusaha memperbaiki diri ke arah menjadi insan guru yang profesional. Berdasarkan sifat yang saya nyatakan sebentar tadi, masih terdapat beberapa aspek dalam diri saya yang perlu diperbaiki dan diperkukuhkan lagi. Saya menyedari bahawa proses pembentukan diri sebagai seorang pendidik memerlukan usaha penambahbaikan yang berterusan, khususnya dari segi keyakinan diri dan pengurusan masa agar saya dapat melaksanakan peranan sebagai guru dengan lebih teratur, berkesan serta profesional. Sebagai persediaan untuk menjadi insan guru profesional, saya berusaha memperkukuhkan jati diri melalui penguasaan ilmu serta penerapan nilai murni, berani mencuba dan meningkatkan usaha potensi diri, melatih kemahiran komunikasi yang berkesan serta mengembangkan kreativiti dalam melaksanakan proses PDP. Sepanjang perjalanan kursus KPG 3013, saya menemui pengalaman-pengalaman yang membentuk identiti saya sebagai bakal guru. Saya belajar untuk berani menyuarakan pendapat dan berkomunikasi di hadapan rakan serta pensyarah. Kursus ini juga mendidik saya tentang pengurusan masa secara berdisiplin, menyusun keutamaan, berani dan menghargai masa sebagai amanah yang berharga serta individu yang kreatif dan inovatif. Keseluruhannya, KPG 3013 bukan sekadar menambah pengetahuan tetapi turut membentuk sikap, nilai dan kesedaran diri. Sebelum saya akhiri pembentangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Rozi bin Hasim kerana telah mencurahkan segala ilmu kepada kami. Saya juga ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah membantu dan bekerjasama dalam tugasan bagi kursus KPG 3013. Sekian, terima kasih.